Adakah pintu anda kelihatan seperti ini? Mari saya bantu baikinya. Mula-mula kita pecahkan. Kemudian kita letak dia punya support tiang. Support tiang? Tiang. Sebelah kanan. Kemudian kita letak dia punya anting-anting. Kemudian kita letak lagi. Kemudian kita letak lagi. Okey, kemudian sekejap pecahkan balik. Kita letak yang ni. Kemudian kita letak yang ni. Kemudian kita letak yang ni. Sini. Tu letak macam ni. Kemudian kita letak macam ni. Macam tu. Macam ni, macam tu. Letak macam ni. Buka. Kemudian kita letak macam ni. Macam ni. Kemudian kita letak macam ni. Kemudian macam ni. Kita akan letak macam ni. Macam ni. Kemudian macam ni. Kemudian macam ni. Kemudian macam ni. Kita letak macam ni button. Kemudian kita letak